Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. So pada video kali ini lebih kepada point of view menunggang kuda tunggangan baru kami SYM Evo 250i yang diberi nama Scenic. Ini merupakan skuter pertama dalam hidup kami dan motosikal ini sudah pun berusia 10 tahun tetapi masih dijaga rapi oleh owner-owner sebelum ni. Beberapa bulan lepas kami ke Kuantan mengambil motosikal ini dan terus menunggang pulang ke kediaman kami di Selangor. Overall semuanya berjalan lancar. Semoga motor ini terus sihat dan kami dapat ride dengan santai dan selesa dengannya. Ride kali ini kami nak ke Lemang Tok Ki dengan jarak lebih kurang 80 km dari rumah dan akan melalui Jalan Lama laluan 68 dari Bukit Tinggi hingga ke Bentong. Jalan ni memang best, santai, korang boleh layan corner, tetapi korang kena hati-hati sebab banyak jalan yang rosak, berpasir dan lori-lori yang agak laju. Kalau korang nak tengok progres projek ECRL, jalan ni memang terbaik. So hope you guys enjoy this video. Jom kita ride santai.
Ambil view, ambil view. Projek ICRL eh. Hot spring. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga ke Mount Toki walaupun dah banyak kali lalu sini. Bawah ni. Ini mesin getah kan?
Okay, kita rasa lemang tok kira kopi tarik, kopi tarik dengan ayam salai. Bismillah. Lama tak jalan ni. Alhamdulillah kita nak bergerak pulang. So kita perut pun dah kenyang. Nak balik ambil anak sekolah. So macam mana perjalanan hari ni? Jom balik. Jom balik. Tapau durian. Balik-balik ada geng skuter pula parking sebelah kan. Yang ni semua mampu tengok je lah. Yang ni insyaAllah mampu. Motor tua. Alhamdulillah perut pun dah kenyang. So apa tunggu lagi, jom kita balik. Guys, bahagia ni ada macam-macam bahagia. Ada orang suka mancing, ada orang suka main bola, camping, tengok ikan, makan-makan, ride ke sana sini. Bahagia tu tak semestinya kena perkara yang besar. Kadang dapat ride sama macam ni, makan-makan dan berbual pun dah besar maknanya. Apa yang penting, nikmati dan bersyukur. Apa pun kita buat, mestilah sentiasa ingat pada Allah. Usaha sungguh-sungguh, buat suruhannya dan tinggalkan larangannya. Yang wajib dijaga, yang sunat diusaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.